Datang lagi ke channel saya. So hari ini saya nak pasang lampu pilar ni, tengok lampu pilar ni. Dulu saya pernah pasang lampu pilar light dekat channel sebelum ni. Saya pernah pasang. So kali ni saya nak pasang yang lebih macam nampak cantik sikit. Sebelum ni saya pasang tapi dia lama-lama dia dah tak ada. Seperti saya buka lah. So kali ni saya buat yang baru. Ni lampu dah. Pilar light. Tak tahulah genuine part ke apa, tapi dia macam ni. Tengok. Saya buka dulu satu. Okay, ni dah. Tengok. Nampak lebih cantik lagi lah dia punya lampu tu. So nanti dia macam ni menghadap ke atas. Ni RGB ya. Saya punya kereta memang wajib ada RGB. Lepas tu dia ada pelekat. Saya tak pasti dapat lekat ke kereta ke tak, sebab saya dah pakai Alcantara. Kalau yang buka Alcantara mungkin senang lah lekat. Kalau tak lekat tak apa. So kita cuba dulu. Kita buat satu-satu lah. Saya tak pasti belah mana, belah left right tak ada, dia tak ada bagi tahu. So dia tak tu, mungkin universal lah, senang. So kita buat macam ni. Saya akan buat dekat sini, tapi ni mungkin akan tebuk lah. Tebuk dia punya jalan tu lah. Kalau buat macam ni. Tengok. Okey, sini. So dia akan pancar ke atas lah. Macam ni. Saya akan position dulu mana sesuai, nanti saya akan tebuk. Ini saya tak pasti dapat lekat tak double tap sebab ni ada Alcantara lah. So kabel dia ada dua saja. Kabel ni dua saja. Positif dengan negatif. Cara buat kabel ni mungkin saya tunjuk macam mana mau buat dia nanti. Tengok macam mana. Ini mungkin kena kopek sikit supaya dia dapat terbuka. Okey, saya cuba tebuk dulu. Saya buat sebelah, nanti saya tunjuk. Kalau nak pasang connect yang kabel pilar tu, dia kan dua kabel hitam dengan merah. So kalau Saga VVT, siapa-siapa Saga VVT senang lah kalau nak buat. So saya bagi hint terus. Yang purple ni adalah ACC dia. Kamu orang kena cari ACC. Setiap kali on kereta, current tu hidup. So kali ni kalau yang tak pandai cari, boleh cari satu-satu lah. Tarik satu kabel ni, cari satu kabel dekat pintu. Kamu orang cari satu. Kalau saya ni, saya satu orang buat. So saya letak satu sini. Tengok. Sekarang ni dia semua ni tak ada current. Kita mesti mau cari current yang ada masa kita on kunci. Contoh macam ni. Tengok sekarang. Saya kena cucuk kuat sikit. Okey. Saya cucuk kuat sikit lah. Saya on kunci, saya tengok, tunjuk semua orang. Kabel dia senang tak? Memang cari ACC je, tak perlu jauh-jauh. Nak dari fuse pun boleh, tengok tentang semua orang. Tengok sekarang ni, ni bukan lock ACC. Okey, ACC yang tu menyala. Semua orang tengok sana. Dia menyala. Menyala maknanya ACC sudah ada, current dah ada. So sekarang tengok, ACC ada 12 volt. 12 volt. Kalau saya tutup kunci sana, ni confirm tutup. So Saga VVT senang cari tu. Kamu cari color purple tak? Memang dia akan hidup lah. Untuk kita punya current. Kena buat satu lubang untuk lalukan kabel tu. Tengok macam ni. Jangan kena sini pula. Saya paling senang kamu orang tebuk dari belakang lah. Macam ni, tengah ni pun boleh. Tapi saya buat tak atas sikit lah. Supaya nanti dia ngam-ngam. So kabel ni kita tarik. Macam ni. Tebuk lah, tebuk lubang. Mesti nak tebuk lubang.
centerkan sikit. Saya ambil belakang ni lah, lagi senang. Tengok. So dia ada dua lubang lah. Kamu orang pilih yang lubang yang pertama tu. Kalau Saga BBT senang lah kalau kamu orang ikut saya punya. Lubang yang pertama tu confirm center lah. Tengok. Dapat adjust sikit. Lepas tu tak dapat tap dah settle. So sekarang ni saya nak buka dapat tap dia. Macam ni. Pun dah cukup lah. Kita bagi dia kemas supaya tak nampak kabel. Ada yang lalu sini tak cantik lah. Lalang tebuk je lah. So sekarang ni kita buka dia punya dapat tap. Buka dapat tap dulu. Rumah saya agak selera sebab sekarang nak buat bahagian luar ni. Nak buat apa tu? Cat apa semua lah. So kita buka ni dulu. Tap ni saya tak pasti kuat ke tak. Okey, kita cuba. Oh, kita center dulu. Center ni center sikit. Pada center baru kita tekan dia. Atau kita nak ke atas sikit kah? Okey. Tekan. Lama. Lampu pilar kali ni lagi cantik saya tengok. Okey, nampak dia mewah sikit lah. Okey, so kita pasang kat kereta. Tadi petang saya buat, so sekarang mungkin agak gelap lah kalau nak buat. So saya sekarang pakai lampu biasa saja, lampu atas kepala. So mungkin gelap lah kalau nak buat barang. So kamu orang tengok lah. Nanti saya buat tunjuk yang dah siap punya. Wiring tak? Oh ada silau sikit lah. Sorry. Lampu ni saya pakai lampu. So wiring kamu orang tengok dari sini atas, lalu dari dalam ni keluar ke bawah sini. Tengok ada bawah di sini. So connect dia dekat sini. Dia ada bagi pin. Cara connect ni pun senang. Kamu kena tap dulu lah yang ni, tap warna hitam supaya tak touching. Yang ni touching body tak apa. Yang ni touching dekat body jadi masalah dia nanti. So tap dulu warna hitam. So kita akan connect dekat purple sana. Nanti saya tunjuk cara connect dia. Just cucuk satu saja untuk dia tahan. Tengok ni. Saya cucuk saja dalam warna purple tu, purple biru, purple putih. Lepas tu grounding warna hitam lah. Sini ada warna hitam. So cucuk saja. Macam ni. So settle. Nanti saya akan hidupkan lampu tu. Dia hidup ke tak. Okay, kita test. Cuba hidup tengok. Okay. Sana hidup. Tengok sini. Hidup tak? Ni baru hidup. Sana pun hidup. So dia ada apps ya. Nanti saya tunjuk apps ya. Kita akan kontrol dari apps. So far dia punya saya tak pastilah sama rendah ke tak tu. So saya agak-agak ya. Tak apa, kereta saya sendiri, jangan kereta orang. Agak-agak lah. So atas RGB, dalam RGB, semua RGB komplit sudah. Tunjuk waktu siang, tengok ni. Ni tu tag. So hasil dia macam ni. Kamu orang boleh guna apps. Nanti saya letak sini video apps tu macam mana. Ni sama juga. Ini tak center sangat lah, sebab saya kan cuba test saja sini. So tapi tak apa, tak nampak sangat. Ni kereta saya sendiri. So yang ni baru center yang sesuai lah. Lebih kurang sikit lah, tak nampak sangat. So kamu orang minat ke barang ni, kamu orang boleh tengok tag produk yang saya letak kat sini. Setakat itulah video untuk kali ni. Yang pasang lampu pilar tu. So kalau kamu orang minat dengan lampu tu, nanti saya tag produk ni kat sini. Kamu orang boleh beli dekat situ, dekat Shopee. So pemasangan pun senang. Kamu orang boleh tengok video saya explanation tu. So sehingga kita berjumpa next video. Bye.